Seorang mangsa telah dihubungi oleh scammer. Scammer ini menyamar sebagai pegawai bank. Scammer yang kata dia sebagai pegawai bank ni cakap kepada mangsa yang mangsa ni berpeluang mendapat hadiah, imbuhan. Aku macam, kenapa pegawai bank yang call lah? Pegawai bank ada call orang yang nak bagi imbuhan. Kadang-kadang aku tak faham lah kenapa rakyat Malaysia ni dia mudah percaya kepada orang-orang yang nak bagi dia imbuhan. Rahmat dah pesan banyak kali, asalkan dia mesej kau, dia call kau, kata nak bagi hadiah, nak bagi imbuhan, nak bagi harta pusaka, nak bagi duit dana, nak bagi barang-barang percuma, itu semua scam. Aku tahu kau excited nak dapat duit tu. Aku tahu. Korang tengok ni, apa yang terjadi kepada mangsa ini. Kau sendiri tengok, kau fikir sendirilah. Saya dapat call daripada bank. Imbuhan paling kecil 50 juta, mat. Pegawai bank tu call kau bagi tahu nak bagi imbuhan 50 juta. 50 juta, mat. 50 juta. Orang nak bagi kau imbuhan 50 juta. Boleh tak aku nak sebut satu perkataan yang aku macam, aduh, aku tak boleh brain, Ahmad. Kau nak dapat imbuhan 50 juta. Kau tengok, scammer ni cakap dia jual plan, bantuan, tapi kena bayar fee dulu. Bayaran fee tak banyak. Imbuhan dia 50 hingga 100 juta hingga 1 bilion. Selalunya lah orang yang DM aku ni orang yang dia pun sebenarnya jadi mangsa. Dah kena baru cari aku tapi tak apa, husnuzon. Of course, kes-kes penipuan seperti ini, scammer menyasarkan orang tua. Orang tua ni kurang cerdik. Bila orang nak bagi duit, nak bagi barang percuma, dia percaya. 50 juta lah cik. Rahmat nak nasihatkan ni pun jadi speechless cik. 50 juta imbuhan percuma, 50 juta cik. Cik nak dapat imbuhan 50,000 pun susah cik, apatah lagi 50 juta. Kau nampak kan tahap pemikiran orang tua atau warga emas di Malaysia. Kesian, mat. Aku tak salahkan warga emas ni. Dia dah tua, enjin lama. Nak fikir, nak paksa diri untuk fikir tu susah. Peranan anak-anak, cucu, tolong tengok, pantau ibu bapa korang. Pastikan ibu bapa korang yang ada ni, kau cek ni balik raya, kau cek lah handphone dia. Sambil-sambil tu kau scroll sikit, tengok dia mesej dengan siapa. Kawan-kawan dia ajak, jom join dana tu, dana ni, dana apa semua. So guys, nak duit anda selamat, nak handphone yang anda guna ni selamat, gunakan internet dengan selamat. Tak nak kena scam, dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.